Nak minta cerai ni kenapa? Kau dah gatal sangat nak kahwin dengan si busuk tu kan? Kalau saya tuntut fasah abang, nama abang juga yang busuk. Kau tuduh aku macam-macam, fitnah aku macam-macam, aku peduli ke? Pasal mahkamah kepala otak apa dengan aku takut? Itu otak sikit. Aku dah cakap berapa kali, aku dah pesan kat boyfriend kau pun. Kau bawa Ayu balik bagi jumpa aku ceraikan kau. Talak berapa pun nak aku boleh bagi. Saya takkan lepaskan Ayu pada perangai setan macam ni lah abang. Oh, setan. Kau tu apa? Ha? Bidadari kiriman Tuhan? Elok sikitlah pada abang. Kau serahkan balik Ayu pada bapak setan ni dan kau dapat perceraian kau. Kau serahkan je lah Ayu pada bapak setan ni. Apa lagi kau nak bergaduh? Kau takkan menang dengan bapak setan ni. Janganlah setan banyak-banyak kali. Memang kau setan. Bagi aku ceraikan kau. Simple je. Perangai abang kejam kan? Ikut pada mak rupanya. Sama-sama kejam. Mak lagi setan pada apa? Tersentak ke dia cakap kau kejap? Kau pun setan sama lah mak aku masalah kau. Kau lah. Budak tu baik. Kau setan yang menyebabkan dia rosak.